Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Hari ini kita buat satu lagi vlog weekend. Hari ini adalah 16 hari bulan 5 2026. Dia agak special juga kerana kita on the way nak balik ke Kelantan hujung minggu bersama Tok Bah Tok Ma dan juga family di Kelantan lah, insyaAllah. Sekarang berada di Putrajaya Central. Kami parking kat sini, kita terus nak naik train ke KLIA 2, naik flight insyaAllah hari ini. Jom guys, saksikan vlog kami kali ini untuk anda semua. Memang terbaik. Boh. Oh yes, love sekali. Okay guys, sekarang kita tengah tunggu train KLIA Transit pada Putrajaya menuju ke KLIA Terminal 2. Hari ni kita ambil flight AirAsia. InsyaAllah kalau ikut skedul penerbangan dijangka dalam jam pukul 6 petang. Okay ni guys, dekat atas ni adalah stesen MRT Putrajaya yang baru. Okay, kalau korang pernah naik daripada sini, sila komen di bawah. Memang terbaik bawah. Tanya-tanya kenapa nak balik weekend, balik secara singkat. Actually memang macam ni lah kami punya pattern. Kami selalu balik sekejap-sekejap je. Lagipun memang dah lama gila tak balik Kelantan. So alhamdulillah minggu ni saya off duty lah untuk weekend ni. Kami fikir-fikir kita curi jugalah, kita ambil juga kesempatan untuk balik walaupun sekejap. It's the right time sebab minggu depan bila kita raya haji? 2 minggu tu. Lagi 2 minggu kita akan balik ke Kedah pula. I know abang saya dia adik ipar saya lah. InsyaAllah akan melaksanakan perkahwinan pula pada, kalau tak salah saya 31 bulan 5 kan. Masa tu mungkin raya haji ketiga ke keempat gitu, pada waktu weekend tu, hari Sabtu. Baby, cerita awak punya perasaan semalam dah last exam kan. So macam mana awak satu minggu yang sangat-sangat crucial, sangat mencabar, awak dah berjaya hadapi dia, exam macam mana? Mengantuk pula. Pada jawab yang terbaik. Doakan apa ya? KLIA Transit ke KLIA Terminal 1. Kita order sriracha loaded fries. Okay guys, flight kita pukul 6 petang. Sekarang dah ada 4 lebih. So, kita ada masa sejam lagi. Jadi kita makan sekejap sebelum kita masuk ke kawasan menunggu ni kan. Kawasan menunggu sebelum kita boarding. Kos ni kami punya makanan tengah hari. Kerana daripada tadi memang kami tak makan lagi guys. Sebab saya pun balik tadi lebih kurang dalam, sampai rumah lebih kurang dekat pukul 2.30. So memang agak rushing tadi kan. Jadi tak ada rasa lapar sangat guys. Sebab hari ni pun kerja penat. Tapi depot lah. Lapar ke kenyang hari ni? Okey lah, okey. Kita lapar sangat tapi boleh nak isi perut. Sriracha loaded fries guys di Jollibee dekat KLIA Terminal 2 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita tengah menghadap ke K20, iaitu penerbangan untuk ke Kota Baru AK6438. Kita akan boarding dalam pukul 6 petang. Sekarang baru pukul 5 petang guys. So alhamdulillah kami sampai awal. Tadi kita rushing jugalah sebab saya baru balik kerja
Mama dan Afan mereka memang dah tunggu kita dalam kereta. Sampai je kat rumah tadi, kat Kajang, terus kami shoot ke Putrajaya Central. Kita ambil train daripada sana. Kita pergi ke KLIA Terminal 2 ni, kita naik KLIA Transit tadi. Memang sangat-sangat smooth guys. Memang terbaik. Memang sangat recommended. So korang tak perlu parking lagi dekat area Terminal 2 ni. Yelah, satu nak jimat kos kan. Satu lagi dari segi kata apa, perjalanan naik train memang sangat kata apa, tenang. Kata apa, tak ada heavy traffic. So memang terbaik bawah. Beli apa dia? Tu dia tropical untuk offer. Alright. Bi, tunjuk air awak. Okay. Jom, kita sambung lagi Bil. Jauh lagi, K20 Bil. Jom. Sebab apa? Dapat balik kampung nak jumpa Tak mah. dengan Tok Mak. Guys, kalau kita tengok dekat sini, alhamdulillah so far cuaca memang sangat-sangat menyebelahi kita lah. InsyaAllah, doakan moga ia berterusan sampai kita sampai kat Kota Baru nanti. Terus baik boh. Baby, Mama. Siapa? Okey tak? So far alhamdulillah kita dah duduk terbaik. Okey lah, cuma kita tak ada tempat nak letak beg lagi. Ayah dah tutup. Tak apalah, tunggu kalau ada orang nak set up bagi dia orang buat. Terbaik boh. Biar ke tak? Nak buat ni, buat tutorial tu. Cara nak pakai, nak pasang belt. Tarik sampai habis. Tunjuk cara nak pasang. Kalau nak pasang ni, saya tarik Tunjuk, tengok ke mana? baik bawah. Okay guys, alhamdulillah kami dah selamat mendarat di lapangan terbang Sultan Ismail Patrah yang baru di Kota Baru, Kelantan. So far tadi flight memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat mantap, smooth saja. Cuaca alhamdulillah sangat menyebelahi kita hari ni. Dia kata apa, memang cerah. Adalah slightly cloudy sikit lah. Kami sampai awal baru 6.40 petang. Kalau ikutnya pukul 7 sampai. Sekarang ni kita dah dekat balai ketibaan. Katanya Zaim dah sampai. Itu adik saya dah sampai nak ambil kita. Okay, so stay tune. Memang terbaik. Boh, suasana airport baru ni kan memang sangat luas lah, sistematik. Memang terbaik. Padu boh. Jom stay tune. Terbaik. Boh, oh yes. Okay ni guys, just quick review dekat bahagian bagasi. Ni dekat tingkat bawah sekali lah. Okay, dia sangat mudah lah. So kat atas adalah bahagian ketibaan dan kata apa, dan berlepas. Dia turun tu daripada eskalator ni. Sampai sini untuk ambil bagasi. Lepas tu ni straight ni kita keluar lah. Ni. Maafkan siapa? Macam mana? Okey tak? Jadi yang offer paling best lah. Layan semua buku yang ada atas tu kan. Sebab offer dia suka membaca. Gegar Lagi ni. So sekarang kita tengah nak keluar lah daripada balai ketibaan. Ni guys, tengok. Sekejap, luar sarjana memandang. Ni guys. So guys, kalau siapa yang dah sampai dekat airport baru ni, sila komen di bawah. Padu ke tidak? Terbaik boh. Terus ni dia punya, kita keluar daripada balai ketibaan tu. Ni. So tu ada ni, The Apple Fried Chicken.
Oh, kemah. Padu memang terbaik. Sebab di Kelantan ni kata masih boykot benda yang ni kan, yang tak mesra, yang apa, yang pro Israel kan. So alhamdulillah ada ni local product di Apple Fried Chicken guys. Kita boleh cuba esok padu ke tidak. So sekarang ni yang maju dia, yang apa lain daripada lain ni guys, dia ada parking bertingkat ada. So sangat cinematic lah ni. Opening soon. Ni Naskin Coffee pun ada, akan buka nanti. So masa lagi tak 100% operate lah. Ni ada ni Siumat. Ni ada ATM. Keluar. Kemah. Jom tunggu Zain. Okay, ni kita tubik kita keluar terbaik pun. Stay tune. Jadi kemah ada kan orang putih nak tengok kapal tubel tak ada. Patut dia buat pagar sini. Tak tahu. Kita takut ganggu jalan. Mana tuing ah? Banyak. Oh. Ada yang nipis. Ini dia. Itu. Plat depak. Dia ikut dia kata pukul 3. 3 body ke depak? Lipat dah. Ni pula lepas pisang sebab asal kita pisang. Itu rasa apa kali? Hai, Assalamualaikum guys. Hari kedua kami berada di Kelantan. Actually kita dah nak balik ke KL lah. Kami baru sampai di airport Sultan Ismail Petra, iaitu di Kuala Lumpur. Tadi adik saya lah hantar. Okay guys, walaupun kita hanya balik secara sekejap je di Kelantan, jumpa, tapi alhamdulillah sebab kami sempat jumpa Mak Abah, dapat jumpa Abang J, Kak Mah dan family. Abang J ni adalah abang saya lah. Jam baru pukul 1 tengah hari. Flight kita jangka insyaAllah dalam jam pukul 3 petang. So kita ada masa lebih kurang dalam 2 jam lagi. Sebab semalam kita dah buat review untuk bahagian ketibaan. Okay, right, terbaik. So insyaAllah hari ni kita nak buat review sedikit lagi dekat airport baru ni. Dia bukan airport baru, dia adalah airport upgrade, penjenamaan semula, macam tu. Dulu bangunan dia kecil je guys. So sekarang ni kita baru sampai dekat bahagian pelepasan, dekat departure. So kita nak jalan dekat sini. Dia kira ni di tingkat 2 lah. Kalau bahagian ketibaan di tingkat 1, di tingkat bawah. So sekarang ni tingkat 2, iaitu di bahagian pelepasan. So stay tune. Vlog kami hari ni memang terbaik. Oh yes. Wah. Ni dekat pintu 5. Okay, so kalau sebelah kanan ni dia adalah untuk VIP lounge. Ni guys, pintu 6. Kita just go straight je kat sini. Sebab Zain kata kat depan ni ada surau toilet. So belah kanan ni ada toilet. Ni dipanggil Petalawati, belah kanan VIP lounge. Di sini adalah miniature airport baru. Okey. Ni dia punya
orang kata apa, landmark dia. Ni projek pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Ni scale dia adalah satu daripada ni lah 1500. Air kuku. Okey, ni ada surau. Kita just tengok. Kami ni nak jamak je, tapi kita just tengok secara sekelas pandang je kat surau lelaki. Assalamualaikum. Okey, sangat luas guys. Jom. Kita nak pergi tempat lain pula. Jom. AP ni belah sana. Dia kena jalan. Nak masuk toilet? Tak payah ya. Okay, sekarang kita nak pergi ke depan pula, kat bahagian ni guys. Tadi pintu 5, straight ni ada pintu 4, pintu 3 semua tu. So sini kosong ni, kemungkinan nanti akan ada kedai-kedai kot kan. So sebab ni airport yang upgrade ni baru je rasmi secara baru saja dirasmikan oleh PMX kan. Bulan lepas ke 2 bulan lepas macam tu lah. Tapi sangat baru lagi dah. So ni ada lagi display ni. Alright. Okay, terbaik. Ni information counter. Mana Zaid kata boleh naik atas. Ni guys, ada kedai projek Diraja Kelantan. Ni. Kalau cari murtabak raja kat sini lah. Pelbagai Kelantan. Nak cari apa? Budu apa ada? Nak cari? Ni lah. Jom kita naik. DBOB di bawah ni. Kedai ni. Okey boleh. Ni murtabak ingat pernah beli sekali tu kan. Murtabak raja kat sini guys, ada. Terbaik bang, harga dia daging RM22, ayam RM20. Terbaik bang. Ni kedai seterusnya. Ni. Nama dia kedai dia Mak Yang. Ni pun kedai Taste of Kelantan. Ada jual kepuk-kepuk, kepek-kepek, baju batik semua tu. Ada. So macam souvenir boleh lah kat sini. Ni ada ni lah. Ni ada frozen. Ni guys, ada jual ni guys. Ada paste kuzi kat sini. Ni dalam emas pun ada. Makanan-makanan Kelantan rare tu ada kat sini. Tu ikan bekok pun ada sini. Ya Allah, Cik Mek. Apa dia? Ikan bekok pun ada ni. Pun ada frozen. Ni dalam mah. Dalam mana? Ni ke mana? IC tu. Fish magnet ada. Ni B. Ni coba. Ni ada wow. Boleh. Posisi susah nak jumpa. Ni. Okey. Betul. Berapa ya kak ni? Ni berapa ya? Ada. Ada. Jadi packing semua ya. satu di Kelantan saya sekejap je. Boleh je singgah sini. ni si ikan. Karipak. Mini karipak. Gede. Ikan. Ikan.
Buat kecil lah. Kecil dah. Ni baby. Mana punya tu? Fish magnet. Okay guys, ni kita ambil ni Pes cozy segera sebab memang lama dah kita tak rasa masakan cozy. Jadi kita buat sendiri. Ni ada beli karipak kecil karipak serunding kecil. Dekat yang frozen, dekat mak yang brand ni. Ni dia ada jual apa? Murtabak raja, buah tanjung, jalan emas, cekmek, kepuk leko pun ada, lokcing pun ada, karipak pun ada. Memang terbaik. Dia punya design dia sebab ni ada sangkar burung ada. So nampak lah kekelantanan tu. Okay. Memang padu. So ni adalah pelepasan domestik. Sebelah sana adalah pelepasan antarabangsa. Pergi ke depan lagi. Okay. Sini ada ni coffee bean tea leaf. Alright. Okay. Kalau sempat lah ni kita nak pergi review kat sini guys. Di Apple Fried Chicken. Kalau semalam kita jumpa dia dekat bahagian balai ketibaan. Okay, insyaAllah ni dia kata ni find us dekat ground floor. Okay, arrival hall. Memang terbaik boh. Dia tunjuk ni rebana ubi. Ni dia panggil sebagai rebana ubi. Tu bawa ketuk. Muzik ni, alat muzik. Yeah, terbaik. Baca yang mana? Rebana ubi warisan budaya Kelantan. Rebana ubi adalah Rebana ubi ialah alat muzik tradisional Kelantan yang terkenal dengan bunyinya yang mendalam dan bergema. Dikenali sebagai bana ubi di dalam dialek Kelantan. Dihasilkan melalui proses perbuatan yang rumit dan memerlukan kemahiran khusus yang diwarisi secara turun-temurun. My Airport Cares lestari seni rebana ubi diperkenalkan hasil kolaborasi antara Malaysia Airports dan Jambatan Budaya dan Kesenian bagi memelihara seni warisan yang semakin terpinggir dengan sokongan Persatuan Kebudayaan Senian Awang Selamat Kota Baharu. Sebuah program perintis telah dilaksanakan untuk membaik pulih serta melatih golongan muda dalam seni perbuatan dan pemain rebana ubi pada generasi guys, kita dah selesai tengok kat belakang ni ada satu rebana ubi memang khas daripada Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara JKKN. Okay, sekarang kita terus pergi ke depan. Okay, kita pergi dekat center of the airport. Kat sini guys, tengok guys. Wow, cantik gila guys. Yang paling viral kat sini iaitu dia punya kubah. Jom. Cantik kan? So kubah ni betul-betul memang bercirikan Islamik punya design lah. Ikut Zain kata sini deh. Hari tu PMX mari rasmi. Dia tutup sini. Dia orang buat peresmian airport ni, airport yang baru ni dekat sini. Dia ada buat macam majlis doa selamat, makan semualah. Sekeliling daripada kanan ni adalah semua kaunter check in guys. Tapi sebab kami dah check in secara online, kami tak perlu beratur kat sini lah. So memang sangat-sangat padu, terbaik bang. Ni Saidina Umar, ni Saidina Umar radhiyallahu an, sangat golden. Cantik, shining. Okey, sekali sebelah sini. Ni Saidina Abu Bakar. Okey, close up. Okey, sorry, close up So memang sangat-sangat nampak macam ciri keemasan. Dengan lampu ambient dia tu memang sangat padu, terbaik bang. So dia ada empat tiang, okey. So melambangkan 4 sahabat Nabi yang paling yang paling utamalah. Okey, ada ni Saidina Ali, okey. And then last kali tu sebelah sana ada Saidina Osman. So
dia punya motif untuk ni lah center court ni. Oh, sekarang ni nampak. Oh, pasal tak ada kata apa? Ada macam lighting tu. Memang sangat cantik guys. Kira informasi hot and roll. Sana ujung tu ada super strap. So kalau korang nak strap korang punya bagasi ada kat sana. Di sini dipaparkan evolusi lapangan terbang Airport Sultan Ismail Petra. Okey, kat sini kita tengok dia start year 1949. Kemudian tahun 1995. Kemudian bawah tu tahun 2000. Dan yang latest tahun 2026. Kita boleh tengok daripada rumah kayu sampailah yang paling moden yang sekarang, besar sekali. Memang terbaik boh. Sini yang grand sekali, VIP and VVIP lounge. Okay, nama dia Petalawati. So bolehlah tengok. Dia ada main lounge, lepas tu VVIP complex dia. And then dia ada VVIP reception. Terbaik boh. Kita punya flight pukul 3. Okay, kita nak pergi naik atas satu lagi. Yang ni jarang orang tahu. Iaitu dia ada bahagian peninjau. Bahagian apa? Tingkap untuk meninjau. Kita naik atas. Okay, so kita boleh naik escalator ni guys. Okay, tak nak. So kalau korang ada masa, kata apa, kalau siapa yang sampai awal lah dekat airport ni, boleh kata apa, singgah sekejap lah dekat tingkat 2 ni, iaitu di bahagian peninjau. Dekat bahagian peninjau ni juga dia ada ni guys, ada kaunter tiket pejabat Malaysia Airport dan juga kaunter pos harian. Jom tengok. Oh guys, padu pun. Tapi sini actually belum siap lagi guys. So lagi under construction. Tapi ni guys, view ni paling momentary lah guys. So kalau korang datang sini ada masa awal, datang sini kalau boleh datang ambil gambar, bergambar kat sini. Padu pun. Padu pun. Rasa sangat-sangat premium guys. So kalau boleh tengok daripada awal lah ni. Ni. Mantap. Kita tengok dekat tu masa MI. Ya, mantap. Naik guys. So kat atas ni masih lagi belum fully operate. So banyak lagi kerja konstruksi tengah buat tu. So kalau korang datang dekat tingkat atas ni, hati-hati sikit lah. Sebab mungkin bertemu dengan pekerja-pekerja kan. Premium. Premium. Naik atas ni free je guys. So dia ada bagi beberapa seat yang berasingkan kat sini. So mungkin korang boleh datang lepak duduk sini santai sekejap, ambil momen, tengok suasana ni. Memang sangat padu. Terbaik. Tak terbaik pun. Cerita dari segi dia punya aircon dia guys. So far sekarang ni dekat Kelantan ni suhu memang sangat panas guys. Tak salah saya dalam 35 ke 37 darjah Celsius guys. Memang sangat-sangat panas guys. So masuk je dekat airport ni, korang rasa memang sangat cool, chill, tenang je. Sebab aircon kat sini centralized aircon dia memang sangat padu guys. Tingkat 2, tingkat 1, 2 dah, 1 dah, G pun dah semalam. Tapi kita nak pergi review satu tempat kedai makan kalau sempat. Terbaik pun. Tengok guys, dia punya lift dia memang sangat besar, luas. Terbaik pun. Jom. Okay, keluar je daripada sampai kat ground floor tu, korang tu akan jumpa ni guys, kedai The Apple Fried Chicken. InsyaAllah kalau sempat kita nak buat review sekejap kedai ni. Memang terbaik pun. Okay guys, ni dia punya antara menu dekat The Apple Fried Chicken ni. Memang sangat ramah mata guys. Banyak gila guys dia punya menu-menu dia ni. Siap ada nasi ayam geprek pun ada. Okay guys, ni kita tengah cari seat untuk kita makan ni lah secara simple je.
Ni dia punya placement dia tu, tempat duduk dekat di Apple Chicken ni memang tengok convenient dan premium guys. Tengok guys, ni ada signature dia. Hari ni kita order simple je. Kita ambil combo Korean Spicy Beef Burger. Burger dia not bad guys, RM29.90 dengan environment dan juga vibe yang sangat orang kata eksklusif dan juga premium. Memang korang kena try dan cuba. Terbaik. Lemon tea. Bismillah. Ais lemon tea dia sedap. Lepas tu sejuk, manis. Lepas tu ada rasa gas sikit. Terbaik bah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia beef Okay, simple. Dia ada cheese, mayo dengan beef burger. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sedap. Cuma sos dia makan-makan baru kita rasa pedas. Terbaik boh. Dah sekali. And then last, dapat dia datang sekali dengan ayam. Okay, portion dia memang besar amat. Jadi dia set sangat kan, dia bagi yang kecil je. But not bad. Wow, oh panas lagi guys. Sos dia. Memang mantap. Terbaik boh. Okay guys, sekian sahaja vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Terbaik boh. Oh yes, love sekali.